Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah aku punya match reaction lah berkenaan dengan um, Chelsea 1 Sunderland 2. Dan bagi aku satu keputusan yang sangat tidak memuaskan hati lah dengan nature of the defeat itself. Sebab apa aku kata macam tu? Sebab perlawanan ini kita tahu walaupun Sunderland yalah dia punya position dia respectable lah dekat dalam table setakat ini kan. Tapi pasukan yang baru beraksi di Premier League musim pertama yalah, walaupun maksud aku adalah pasukan yang baru promoted lah, dan juga mempunyai bajet yang berkali-kali ganda lagi rendah daripada pasukan kita. Tapi kita tewas dengan situasi yang pada pendapat aku tidak patut lah. Okay, adalah beberapa komen yang aku akan cerita dekat sini dan aku harap korang bersabar dan boleh tengok sampai habis lah. Okay, yang pertama komen aku adalah kita bermula dengan satu permulaan yang meyakinkan. Kita tahu Alejandro Garnacho akhirnya menjaringkan gol yang pertama untuk Chelsea bersama dengan Chelsea pada seawal minit yang keempat. Hasil daripada gerakan pantas dan juga Garnacho sendiri menyudahkan dengan tenang lah. Maksudnya dekat sini kita ada satu pemain yang aku rasa mempunyai potensi besar lah, walaupun masih lagi muda kan. Tapi dia sudah mempunyai lebih daripada 100 penampilan di Premier League. So dia tahulah macam mana inside out Premier League ni, macam mana nak survive kan. Dan itulah satu-satunya bagi aku, satu-satunya benda positif pada malam itu, iaitu Garnacho. Walaupun kalah, dia menjadikan gol. Gerakannya kita nampak adalah sentiasa memberikan ancaman lah kepada bahagian defensifnya Sunderland sendiri. Yang ketiga, aku nak cakap berkenaan dengan prestasi Chalobah. Kita nampak dia sangat lemah lah daripada segi positioning dan juga tidak pandai membaca situasi, terutamanya daripada beberapa serangan balas pantas ataupun counter attack lah daripada Sunderland. Gagal mengawal ruang dengan baik dan ini banyak kali membuka peluang kepada pemain lawan. Secara keseluruhannya persembahan dia pada malam itu bagi aku sangat tidak memuaskan lah. Tactical Maresca sendiri pada pendapat aku, ini adalah poin yang keempat. Tindakan Enzo Maresca mengeluarkan Josh Achempong dan menggantikan dengan Tosin Adarabioyo, aku anggap sebagai satu punca kejatuhan tempo pasukan. Kita tahu Achempong pada waktu itu sedang beraksi dengan sangat baik, berdisiplin, aktif dalam duel, tenang dalam transisi bertahan. Tapi masuk Tosin, dia terus jadi menambah ketidakstabilan dekat situ, malah menjejaskan lagi keseimbangan pertahanan ketika Sunderland cuba untuk secara terus-menerus mengasak kubu pasukan kita untuk menjaringkan gol. Jadi ini saya tak langsung poin yang kelima adalah in-game management daripada Maresca sendiri pada aku yang sangat lemah lah. Tactical ni secara keseluruhannya sangat mengecewakan lah. Apabila pasukan kita mendahului, tiada adjustment tactical untuk mengawal tempo ataupun mengubah struktur bertahan. Kita terlalu bergantung kepada possession football tanpa variasi, dan ini menyebabkan Sunderland yang pada pendapat aku tidak terlalu low block sebenarnya, tapi mudah untuk Sunderland baca rentak dan cara kita untuk menyerang. Jadi Sunderland pun tahu dia akan smash and grab, iaitu mengambil counter attack lah untuk menyerang ruang kosong yang ditinggalkan oleh pemain-pemain kita. Yang keenam, ini bagi aku sangat naif lah, iaitu kelekaan di hujung permainan. Gol kemenangan Sunderland pada masa kecederaan berpunca daripada kurangnya tumpuan ataupun composure dan satu organisasi yang lemah. Ini bukan kali pertama lah kita kehilangan mata sebab gagal fokus di saat-saat akhir ni. Ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian dengan segera lah. Kita nampak masa tu Tosin dan Chalobah hanya berdua saja yang berlawan dengan Brian Bobby. Aku tahulah Brian Bobby ni mempunyai fizikal, tapi apa yang Tosin buat? Dia cuba nak back off macam tu je. Dia tunggu kawan dia lah. Benda ini adalah klasik counter attack. Dan bagi aku gol macam tu pada minit-minit terakhir perlawanan, tewas 1-2 di tempat sendiri. Sangat tidak memberikan aku perkara yang positif lah yang aku boleh cakap. Itulah dia. Yang ketujuh, kekurangan kreativiti. Maksudnya selepas gol awal, kita nampak macam dah tak ada idea tau. Macam tak ada idea. Kenapa kita
banyak perkara yang kita cuba dengan possession football kita tapi tiada penyudah. Tiada kreativiti daripada tengah. Struktur serangan lebih bergantung kepada individu berbanding dengan pasukan, maksud aku. Ini menunjukkan kelemahan lah. Kita memang sangat-sangat struggle lah dengan dengan tim yang bermain low block. Tapi aku rasa Maresca sendiri dalam press conference ni cakap yang Liam Delap hampir kembali lebih awal daripada schedule, dan aku tak tahulah sama ada dengan kehadiran Liam Delap ni kita akan boleh memecah low block team dengan lebih baik. Dan aku anggap benda ni aku harap korang tak terlalu mengharapkan pada Liam Delap lah, kerana dia bukannya satu keajaiban. Maksudnya kalau dia baik je kita dah boleh untuk mendapatkan gol dengan pasukan yang bermain low block. Aku faham kalau low block ni dengan Cole Palmer punya kecederaan yang mungkin lagi 6 minggu, aku pun tak tahu sebenarnya apa masalah dia. João Pedro akan bermain sebagai nombor 10 dan Liam Delap akan bermain sebagai player number 9 lah. Mark Yu kita bagi dia substitute dulu lah. Aku nampak dia tak boleh nak bermain first team lah. Itu pada pendapat aku lah. Yang ke-8, pengakuan Maresca sendiri. Dalam sidang media post-match conference, Maresca mengakui bahawa pasukannya tak cukup bagus. Memang tak cukup bagus dan kurang kreativiti. Pengakuan itu walaupun jujur, pada pendapat aku dia menambahkan lagi kekecewaan penyokong macam kita lah untuk mengharapkan perubahan yang lebih berani dan dalam taktikal. Ketika permainan menjadi buntu, ketika kita buntu untuk menambah gol, kita dah dapat satu gol, untuk kill the game tu kita tak ada lagi. Mungkinlah dengan barisan pemain yang muda ni, mungkin itulah kelemahan yang Sunderland dah expose lah aku rasa. Positif kecil yang macam aku cakap tadi adalah gol pertama Garnacho lah, iaitu walaupun keputusan tu sangat-sangat menyakitkan hati aku, gol Garnacho adalah satu perkembangan yang positif. Dia bukan saja memberikan keyakinan kepada diri dia sendiri, tapi Chelsea maksudnya dah ada variasi lah dalam serangan berasaskan tenaga muda. Kita ada Estevao, kita ada Garnacho, kita ada Jamie Gittens, tapi mereka ni masih lagi muda dan ada peluang lagi untuk berkembang dan menjadi lebih baik. Sebagai penyokong, kesimpulan aku sebagai penyokong adalah aku sangat kecewa dengan cara pasukan ini kalah, iaitu nature of the defeat itself. Macam aku cakap tadi, kelemahan in-game management daripada Maresca dengan mengeluarkan Cempong dan juga prestasi hambar Calobah, bagi aku sangat-sangat mengecewakan dan itu adalah punca kekalahan kita pada malam itu. Tapi korang tak boleh nak nafikan bahawa Sunderland dia punya tactical disiplin yang sangat bagus, bertahan dengan baik walaupun bolos pada minit-minit awal, tapi mereka tidaklah terlalu low block. Mereka cuba juga untuk menyerang walaupun dengan mendapatkan gol yang pertama hasil daripada kelam kabut di dalam kotak penalti, dan gol yang kedua adalah gol counter attack. Macam kena FM lah. Maksudnya kena FM tu adalah kau menyerang ball possession tapi tersasar, keeper save, tapi bila pasukan lawan serang 2 kali 2 gol. Itulah FM, being FM. Okay. Pada pendapat aku, kalau Maresca masih lagi mencuba untuk at least mencabar liga, Maresca perlu belajar cara menguruskan momentum pasukan semasa dalam perlawanan lah. Dan tidak lagi membuat pertukaran yang melemahkan pasukan. Macam aku cakap tadi lah, masukkan Tosin, mengeluarkan Acempong. Dan aku harap dengan kehadiran Cole Palmer nanti lagi sebulan dan juga mungkin Liam Delap, kita akan ada dimensi baru dalam serangan kita. Tidak terlalu buntu. Dan macam aku cakap dalam live stream yang aku buat watch along, kita mempunyai possession tapi kita tak ada penetration. Kita hanya pegang bola, semata-mata pegang bola saja. Tak ada penyudah, tak ada benda yang kita boleh tunjuk hasil daripada kita pegang bola tersebut. So itu sajalah daripada aku kali ini. Mungkin nanti kita akan berjumpa lagi dalam match reaction yang akan datang. Kepada korang yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel aku. Dan kepada korang mungkin yang ada kelebihan sikit, mungkin nak join aku punya membership, bolehlah join. Ini tiada paksaan tapi aku kenalah promote sikit. Dan juga kepada korang yang macam tadi belum subscribe, tolonglah subscribe sebab aku punya target adalah 2,000 subscribers sebelum habisnya tahun 2025 ni. Dan kepada korang yang menyokong daripada awal, aku ucapkan sangat-sangat berterima kasih, dan teruskan menyokong channel aku ni. Channel yang kecil je, tapi inilah tempat untuk aku meluahkan apa pendapat aku, dan aku harap korang juga boleh memberikan komen-komen yang sama ada komen yang membina ataupun komen yang
uh, boleh menambah baik channel ini. Jadi itu sajalah daripada aku untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.